Boleh tahu berapa yuran? Tet. Seorang kan. Saya ni tak ada tempat yang nak pergi. Kenapa tak boleh seorang-seorang? Yang pertama sebab kita ada kenakan yuran. Saya kata kita NGO. Nak jaga tu kena duit. No money, no Berapa talk. yuran? Boleh tahu berapa yuran? Tet. Awal kena sensor. Kalau nak tahu kena masuk dulu. Lain macam. Tapi syarat dia susah juga tau. And then dia kena datang dengan konsen mak ayah. Yang pertama sebab yuran. Yang kedua sebab kita nak bagi dia bimbingan. Kita bukan nak melindung je. Lepas tu nama dia Rumah Perlindungan dan Bimbingan. Kita bukan nak bagi dia perlindungan je. Kalau kita nak bagi perlindungan tu yang macam menggalakkan. Dia seolah dia datang situ mengandung, masuk situ beranak, keluar buat lagi. Contoh. Tapi kat situ dia masuk, dia ada kelas-kelas fardu ain, ada ustazah-ustazah yang daripada majlis agama yang jaga diorang, yang ada ajar kelas diorang setiap hari, ada qiyamul lail punya jadual, ada puasa. Macam itulah kita ajar benda basic balik kat situ. Kalau dia kata dia mampu nak bayar yuran, contohnya lah yuran di 500 bulan kan. Dia kata saya ada duit nak bayar ni tapi saya tak nak mak ayah saya tahu saya masuk sini. Biasanya kita memang nasihatkan untuk dia bincang juga dengan mak ayah dia. Sebab kita akan bagi tahu lah konsekuensi, maksudnya nanti kalau mak ayah dia tak tahu macam mana nasib baby tu pun kira cucu lah, darah daging pada keluarga tu kan. Sampai bila dia nak mengasihkan diri. Maksudnya kalau kita tengok long term benda tu banyak lagi. Memang mak ayah kena tahu juga. Sebabnya anak luar nikah ni dia dah tak ada nasab dengan bapa. Dia dengan mak je. So kalau mak ayah kalau mak dia tak tahu, kira sokol atuk dia tak tahu kan. Terus dia ada siapa je lagi baby tu nanti kan. So ke depan tu lebih banyak kemudaratan ni lah. Lepas tu tadi apa soalan dia?